Hello guys, welcome back to my channel. Nini Sarlinda. Okay guys, apa khabar korang semua? So, kembali lagi bersama saya Nini Sarlinda. Okay, yes, kali ni ada cerita misteri untuk korang semua. Dan yes, macam biasa, sebelum aku sharekan details-detailsnya dengan korang, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Okay, just direct to the point. Kisahnya berkenaan dengan alam bunian. So, mesti korang pun pernah dengar ataupun pernah mengalami which is alam bunian ini. Okay, kita banyaklah dengar cerita dekat luar sana. Ada orang yang hilang, kemungkinan dia ada masuk dalam alam bunian, dia tinggal dekat sana, dia kahwin dengan orang sana kan. Okay, so kisah ni lebih kurang yang macam kita pernah dengar dekat luar negara tu. Luar negara pula, di luar sana tu. Okey, kisahnya macam ni. Di mana seorang lelaki yang bernama Yus. Okey, bukan nama sebenar lah. Ni nama panggilan dia, Yus. Okey, lepas tu nak dijadikan cerita dia bertiga, which is dengan adik dia, kawan dia nama Azri dan juga adik perempuan dia. So, mereka bertiga ni pergilah ke Port Dickson untuk camping dekat sana, which is staycation orang kata, which is mereka bermalam dekat situ pada hari Ahad. So, mereka pun pacak 2 kemah, satu untuk adik dia perempuan dan satu lagi untuk Yus dan juga kawan dia Azri. Pada 12:30 malam, so Azri dan juga Yus ni boraklah dekat luar kemah tu, borak. Adik dia pun masuk dalam kemah untuk rehat. So pada around pukul 12 lebih malam tu, dia dengar suara abang dia ni borak dekat luar. Tapi makin lama suara abang dia tu makin jauh. Okay, lepas tu dia ada dengar juga yang abang dia macam tengah kejar orang dekat luar tu. Dan masa tu juga dia ada dengar orang bagi salam 2 kali, tapi dia tak bagi salam. Dan masa dia dengar abang dia tu lari kejar orang, lama-kelamaan suara abang dia dengan kawan abang dia tu dah tak dengar dah. Jadi dia pun risau. Dan dia pun keluar untuk pergi mencari abang dia. Okey, tapi bila dia keluar, dekat situ ada abang dia, ada kawan abang dia. Dan dia pun tanyalah, abang dia ada lari tak tadi? Abang dia ada kata, ya ada lari tadi, pergi cari orang yang dia tengok tengah mengintai. So, bila dia orang kejar tu, orang tu hilang sekelip mata je. Tak tahu pun dia hilang pergi mana. So, abang dia kata tak pergi mana-mana pun, diorang ada dekat kemah tu je sebenarnya. Okay, so dia pun ada bagi tahu yang dia ada dengar juga orang bagi salam. Tapi abang dia kata tak ada pun orang bagi salam. Itu cerita peliknya yang berlaku malam tu. Okay, nak dijadikan cerita, mereka pun buat barbecue malam tu. Dan pada pukul 3 pagi, tiba-tiba Yus ni pula rasa nak mandi laut. Dah pakai baju berenang. And then Azri ni pula advise tak payahlah mandi laut sebab dah malam kan, dah pukul 3 pagi. Tapi dia kata, alah kejap je aku nak mandi. So dia pergi seorang. Tinggal Azri dengan adik perempuan dia dekat tapak kemah tersebut. Dia kan pergi dekat situ pukul 3 pagi. Dia pergi pantai. Okay, lepas tu dia orang tunggu sampai pukul 5:30 pagi tak muncul. Then pada pukul 8 pagi, diorang pun decide untuk pergi buat report polis. Okay, so lepas buat report polis, aku ceritakan POV dari side makcik Yus ni. Sebab mereka kan pergi camping tu Ahad malam. Okay, esoknya tu kan hari Isnin. Jadi makcik dia dekat KL ni terima panggilan yang Yus ni dah hilang. Yus ni sebenarnya ada ajak makcik dia juga untuk join camping tersebut, tapi makcik dia tak nak sebab Ahad tu kan hari cuti dan keesokan harinya adalah hari Isnin, hari bekerja. Jadi dia tak naklah ikut. Lepas dapat panggilan tu, makcik dia pun bergegas pergi dekat Port Dickson. Okay, lepas tu sampai je dekat Port Dickson tu, dah banyak bomba, dah banyak jepam, dah ramai orang lah dekat situ. So ada juga perawat Islam dekat situ yang bantu untuk melakukan pencarian Yus ni. Terdapat juga anjing pengesan, cuma tak dapat langsung kesan dekat mana keberadaan si Yus ni. So cari sampailah hari ketiga. Okay, so hari ketiga ni diorang pun buat solat hajat lah ramai-ramai dekat tepi pantai tersebut. Solat hajat dibuat untuk tujuan semoga Yus ni dijumpai dengan keadaan yang selamat dan dijumpai dengan segera. Tidak lama kemudian, pada pukul 12:15 tengah malam, Yus ni dia telah muncul daripada arah laut dan dengan pakaian renang dia malam tu dengan keadaan basah dan blur masa tu, dia pun sempat menoleh ke arah laut dan dia pun lambai-lambai. Tak lama lepas tu, dia terbaring dekat atas pasir dengan keadaan yang lemah. Pihak berkenaan pun telah bagi bantuan CPR dekat dia sebab dia dah banyak telan air dan ambulans pun datang untuk bawa dia kuat kecemasan dekat hospital PD.
makcik dia kata masa Yus ni baru keluar daripada laut, dia pegang tangan Yus ni tak sejuk pun, macam orang yang baru mandi pantai tu, tak sejuk pun. Okay, lepas tu tapi dia punya pakaian tu memang basah macam orang baru habis mandi. Bila sampai dekat hospital PD tu, bila doktor dah cek dia punya kesihatan, doktor ni pun keluar panggil family Yus ni, tapi bukan nama Yus lah, dia panggil dengan nama Radin Saifullah. Dia sebut nama patient tu Radin Saifullah, tapi makcik dia ni pun pelik, kenapa pula anda buat aku nama Radin Saifullah? Bila cek, Yus ni mengaku nama dia Radin Saifullah, tapi nama sebenar dia bukan Radin Saifullah. So bila makcik dia ni datang pergi tengok keadaan Yus dalam hospital tu, dekat bilik rawatan tu, keadaan dia macam tak betul. Dia dah menggunakan perkataan-perkataan macam orang zaman dulu, which is zaman hang tua. Dia menggunakan perkataan contoh tuan hamba, macam tu. Selepas 2 hari dia pun dah discharge daripada hospital PD. Dan masa mereka discharge tu, dan masa mereka keluar tu tengah maghrib lah. Okay, so mereka pun decide untuk stay dekat PD tu 1 malam, untuk 1 malam lagi dengan sewa homestay. So maghrib tu mereka pun solat lah, untuk solat maghrib. Dan Yus ni dia tinggal dekat ruang tamu sendiri je. Okay, lepas tu tiba-tiba dia hilang pula masa diorang solat maghrib ni. Lepas tu family dia ni pun sibuk lah nak cari dia. Rupanya dia tengah standby nak turun dekat laut. Dan nasiblah family dia ni sempat tarik Yus ni untuk balik naik ke darat semula. Malam tu juga family dia decide untuk terus balik ke KL dan nak cepat-cepat keluar daripada PD dan jauh daripada laut. Semasa on the way nak ke KL pula, tiba-tiba Yus ni kata kaki kanan dia sakit. So family dia pun cubalah call ustaz perawat ni, and then ustaz tu kata dekat kaki kanan dia ada something benda yang berpaut dekat situ. Tapi family dia ni tak bagi tahu pun dekat ustaz tu yang kaki kanan yang problem, kaki kanan yang sakit. Tapi ustaz tu boleh tahu yang kaki kanan Yus ni yang sakit. Bila mereka sampai dekat KL pula, rumah apartmen tingkat 1, mereka buka pintu rumah je, rumah tu keadaan banjir, banyak air. Pelik kan, macam mana pula rumah tiba-tiba banjir kan, ada air, macam laut pula kan. Pada keesokan harinya, family dia pun bawa dia pergi berubat perawatan Islam. Oh, itu POV cerita daripada side makcik dia. Seterusnya kita cerita berkenaan dengan POV Yus pula, dari side dia, macam mana kejadian tu boleh berlaku malam tu. Lepas Yus ni sembuh, dia pun cerita malam tu masa dia nak jalan ke laut untuk mandi, dia terjumpa dengan seorang budak ni. Umur budak tu dalam anggaran 6 hingga 7 tahun. Dia tengah bermain dekat tepi pantai dengan dia punya kucing. Okay, so dia pun ikutlah budak tu balik ke kampung budak tu. Yus ni bagi tahu yang kampung budak tu terang, meriah, riuh rendah, aman damai, macam pasar malam. Semua orang dekat situ serba putih, tinggi-tinggi. Tinggi dia 3 kali ganda daripada orang dekat Malaysia. Dan bila mereka jalan pun jalan sangat cepat. Dan diorang semua cantik-cantik, handsome. Dia diberi tinggal dekat satu rumah yang mewah dan selesa. Dia diberi makan buah-buahan, makanan yang sedap. Dia kata kampung tu sangat sempurna dan aman damai. Ada masjid, ada juga pasar malam. Jadi ketua kampung dekat situ pun offer untuk si Yus ni untuk tinggal menetap dekat kampung mereka. Dan dia bebas untuk pilih mana-mana perempuan yang dia suka untuk dia kahwin. Dia pun dijanjikan untuk diberi kemewahan, tapi syaratnya dia tak boleh balik ke dunia yang asal. Jadi Yus ni pun menolak dan ketua kampung pun agak marah, tetapi mereka continue untuk memujuk Yus ni. So Yus ni pun tanyalah dekat ketua kampung, boleh tak kalau dia ulang-alik pergi ke dunia asal dan ke kampung mereka ni. Tapi ketua kampung tu bagi tahu dia boleh pilih salah satu sahaja. Dan Yus ni pun decide untuk balik ke dunia asal dia. Lepas tu masa dia decide tu, so dia pun diantar oleh beberapa orang untuk balik ke dunia asal dia. So dia kata masa dia dekat hospital tu, hospital PD tu, dia ada tengoklah beberapa orang ni berpakaian serba putih, which is mereka-mereka ni lah yang hantar dia balik, dan juga ada budak tu dekat situ sekali. So itulah kisah berkenaan dengan si Yus ni yang dia termasuk dekat kampung Bunian. So agak misteri juga ya korang. So macam masa takut pula nak pergi PD tahu lepas ni malam-malam. Even siang pun takut. Tak tahu benda tu kita boleh termasuk siang ke atau malam je. Sebab saya ni pun suka pantai, dan dekat KL ni pantai yang dekat adalah pantai PD dia sebenarnya. Dan ya, dengar-dengar dekat situ pun
pantai-pantai PD ni pun kena berhati-hati je sebenarnya kalau nak camping. Sebab pantai PD ni dia akan sediakan tempat-tempat yang khas untuk boleh pacak tapak kemah sebenarnya. Tak boleh nak suka-suka nak pasang kemah dekat tempat yang terlarang. Takut ada tempat-tempat yang keras kan dekat situ. Okay, so itu dia pengajaran untuk kepada siapa yang nak camping malam-malam tu, berhati-hatilah. Nak pergi pantai tu pergilah 2-3 orang, jangan seorang je. Nak pergi mandi laut tu janganlah pergi seorang, pergilah beberapa orang, 2-3 orang ke 4 orang. Kalau lagi ramai lagi bagus. Okay, so supaya tak jadi lagi kejadian macam ni. Okay, alright guys, so itu je cerita berkaitan dengan Sius ni yang telah masuk ke alam bunian. Okay, harap dapat pengajaran untuk kita semua. Selepas ni lebih berhati-hati lagi. Okay guys, so jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarinda. Jangan lupa komen dekat bawah kalau ada sebarang idea yang korang nak saya share. Okay, bye-bye.